Syawal yang dinanti akhirnya tiba, membawa seribu kegembiraan dan keberkatan. Hari ini, warga SMK Taman Bunga Raya 1 berkumpul dalam suasana penuh ceria bagi meraihkan sambutan Hari Raya Aidilfitri peringkat sekolah. Saya, Muhammad Akmal Faris bin Azmi, melaporkan dari SMK Taman Bunga Raya 1 yang hari ini diserikan dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri yang melibatkan seluruh warga sekolah. Terima kasih saya ucapkan. Sekarang saya sedang bersama murid SMK Taman Bunga Raya 1. Apakah perasaan anda apabila jamuan raya diadakan? Lepas tu kita orang pula last year raya kat sekolah ni. So happy lah. Lepas tu kita orang macam suka lah sebab dengan kawan-kawan, lepas tu makan-makan, lepas tu macam kerja cantik apa semua. So kita orang suka sangat. Apakah perasaan cikgu pada sambutan Hari Raya hari ini? Perasaan saya terkesima sebab semua orang cantik. Boleh saya tanya soalan kepada saya? Okay, apakah kepentingan sambutan seperti ini diadakan di sekolah? Saya rasa kepentingan sambutan ini diadakan di sekolah adalah untuk kita meraihkan hari raya, kita bersalaman, meminta maaf dan seterusnya, merapatkan hubungan antara rakan-rakan dari kalangan murid dan juga antara murid dan guru. Terima kasih sir. Sama-sama. Sambutan Hari Raya Aidilfitri ini bukan sahaja menceriakan suasana sekolah, malah mengukuhkan hubungan antara semua warga sekolah. Saya, Muhammad Akmal Faris bin Azmi, melaporkan untuk TV PSS.